Bila sepatutnya untuk tukar spark plug? Sini Aunty bagi tahu. Hari ni Aunty nak tunjuk tukar spark plug Maserati Levante S. Kalau korang nak tahu, harga spark plug Maserati ni sebiji RM170. Itu termasuk label, parts dan Aunty datang ke rumah korang. Since Maserati ni pakai enjin V6, so dia ada 6 spark plug. 6 spark plug untuk 6 silinder. Jadi harga dia RM1,020 untuk 6 biji spark plug. Kalau korang nak tahu, spark plug ni kena tukar setiap 100,000 km. Tak pun, bila korang rasa ada 3 simptom ni. First, bila enjin dah jerking. Kedua, bila rasa tak cukup power. Ketiga, bila minyak dah makan banyak. So, kalau korang nak tahu macam mana condition spark plug korang, macam ni cara buka dia. Nah, Long, tolong Long. Aunty tak sampai. Saya pula. Untuk check, first awak kena buka coil plug dulu. Coil plug ini yang cover dekat atas dia. Lepas keluarkan coil plug, baru boleh keluarkan spark plug. Ini spark plug yang lama. Kalau awak tengok yang putih-putih tu, maknanya spark plug dah misfire. Jadi kalau condition dah macam ni, kena tukar lah. So lepas dah keluarkan spark plug lama, baru boleh masukkan spark plug baru. Proses dia semua sama je. Pasang balik spark plug, pasang balik coil plug. Jadi korang belajar sesuatu yang baru tak hari ni? Senang je kan tukar spark plug. Kalau susah, mari sini Aunty tukarkan dekat meja AutoCare. Yelah tu. Ke Along yang tukar.